Staff tu memang ada urusan dengan saya. Staff tu pun mesej, Ustazah saya nak tanya ni. Saya pun kata, kamu tanya dalam grup, kamu jangan tanya saya personal. Ustaz tak suka. Saya jawab macam tu je. Sebab itu dengan staff lelaki pun saya tak WhatsApp. Maksudnya walaupun memang atas dasar kerja. Sebab saya tahu suami saya cemburu. Kedua, contohnya ada pihak luar yang berhubung atas dasar kerja. Bukan staff ni, orang luar tapi lelaki. Mungkin ustaz ke, mungkin orang yang, yelah kita urusan perniagaan ke. Suami saya minta saya buat grup. So saya akan buat grup. Maksudnya walaupun perbincangan tu yang pihak ni nak bertanya saya, contohnya bab penulisan buku. So saya buat grup. Jadi dalam grup tu lah saya kata, okey encik, kita buat grup dengan suami saya ada. So bila buat grup, apa saja perbincangan, ada suami saya dalam tu. Ada suami saya dalam tu. Suami pun boleh respon, ataupun suami tak ada kaitan dengan dia, suami boleh tengok. Jadi saya hormati permintaan suami saya. Dia minta begitu. Sama juga kalau tuan-puan perasan, kalau saya ada buat poster, ada ceramah lelaki, poster saya tidak, suami saya tak bagi poster saya dengan penceramah lelaki tu, gambar tu duduk bersebelah. Tak. Sebab itu gambar PA dah faham, mesti minta penganjur letak gambar asing. Laki belah sini, perempuan sebelah sini. Lepas tu tuan-puan sekalian, kalau forum live saya dengan panel lelaki, suami saya mesti menyibuk. Suami saya mesti masuk sama. Walaupun orang kata, kan jemput Ustazah dengan ni, suami saya akan jadi teman. Sebab suami saya tak suka tengok bila live tu ada dua muka saya dengan forum tu duduk sebelah-sebelah. Macam tu. Jadi saya sedaya upaya memenuhi apa yang suami minta. Tuan-puan, masa peringkat awal saya naik dulu secara live ni, saya terima banyak gangguan. Suami saya pun tahu. Maksudnya orang ganggu, lelaki kan, gangguan dari segi yang tak senonoh, yang nak berkenalan, yang nak ngorat, macam-macam lah. Padahal tahu isteri orang. Di kalangan orang biasa, orang awam, ataupun orang yang tak disangka-sangka, di kalangan orang yang ada ilmu agama. Lepas tu seorang guru pesan, dia kata, Ustazah, untuk mengelakkan, Ustazah kena selalu tampil dengan suami dan biar gambar profil dengan suami. Lepas tu Ustazah kena kerap berada, maksudnya secara live dengan suami. Lepas daripada tu saya buat gambar misi dengan suami. Lepas tu bila live saya kerap dengan suami. Alhamdulillah sejak daripada tu saya dah tak ada gangguan. Biarlah orang nak kata sikit encik suami, berbulu mata, sikit suami dia, apa-apa suami dia. Kalau tuan-puan perasan, Allah Akbar, itulah yang memudahkan jalan dan gerak kerja dakwah. Boleh diteruskan dengan tenang, dengan harmoni. Sebab itu saya selalu diberi pesan oleh guru-guru, kekuatan dakwah Ustazah adalah suami Ustazah yang redha pada Ustazah, dan suami yang faham, dan suami sentiasa berada di samping. Sebenarnya gerak dakwah ni, walaupun saya banyak bercakap, sebenarnya adalah gerak kerja dakwah serentak kami suami isteri. Gitu. Masya Allah. Jadi akhirnya Ustazah, betul ni. Ya, akhir. Kena lebihkan suami. Jadilah macam kalau bab cemburu tu, kalau melebihkan maksudnya kalau melebihkan suami. Berpakaian tu, kalau cantik di luar tu, kalau boleh cantik lagi di rumah. Ya. Bersolek di luar tu, bersolek lagi di rumah. Cantik. Maksudnya macam tu. Jadi maksudnya melebih-lebihkan. Jangan di rumah ni pakai yang saya sebut lalu tu, pakai baju kelawar koyak dah. Baju kelawar boleh, ada yang mahal, tapi jangan koyak. Contohnya cantik untuk suami tu lebih. Betul. Jangan cantik untuk suami orang kat luar ataupun itu penting. Betul. Maknanya kalau bekerja lah, ni nasihat saya untuk semua dan diri sendirilah. Kejap, encik, saya suka guna ayat macam ni. Siapa yang bercantik-cantik, berpakaian menarik, yang bertabarus di luar sehingga menarik perhatian lelaki-lelaki di luar, termasuk suami orang. Termasuk suami orang. Anda jangan marah sekiranya suami anda melihat pula kepada tarikan kepada kecantikan wanita lain di luar. Faham maksud saya? Jalan dengan suami, isteri ni perasan mata suami tengok perempuan lain. Sikit tengok. Kita, apa ni abang ni? Tengok perempuan lain ni. Apa tengok sana tu? Sekiranya kita pun berpakaian dalam keadaan yang sama, kita rasa seronok ada lelaki tengok. So jangan marahlah suami kita tengok perempuan lain. Faham tak cik? Faham tak?
Maksudnya di sini, sesiapa yang berhias untuk menarik perhatian lelaki lain, memang dia kata, saya tak tujuan macam tu. Saya pakai cantik-cantik, saya solek-solek apa semua tu untuk kepuasan diri. Betul lah untuk kepuasan diri. Saya akan tanya balik soalan. Jadi Kak Umar pakai lawa macam ni juga? Tak. Dah kata kepuasan diri? Oh, kepuasan diri tu hanya di luar, bukan di rumah. Kepuasan diri tu di rumah. Masya Allah. Kadang anak saya tengok saya pelik kat rumah. Betul tak Encik? Betul. Anak saya gelak-gelak kat saya. Gelak-gelak. Sebab apa? Berhias. Ya, saya akan berhias di rumah. Saya ada semua tu. Pemerah pipi lah, inilah, gincu apa semua. Saya pakai kat rumah. Jadi anak-anak saya akan gelak. Lucu lah Umi. Pelik lah Umi. Kelakar lah Umi. Anak-anak macam tu lah. Ada orang tanya masa malam Nona tu kan. Nona Award tu kan. Ada orang tanya saya, Ustazah pakai juru makeup siapa ya? Sebab hampir semua yang hadir malam tu, semua ada juru makeup. Semua berwarna-warni, warna sana, warna sini. Semua masing-masing sebelum datang majlis award macam tu, diorang ada makeup artis lah, ada mua. Lepas tu, ada orang tanya, Ustazah, juru makeup siapa yang makeup Ustazah? Saya pun tanya, kenapa? Memang kena ada. Event macam ni, biasa orang pakai juru makeup. Saya kata tak ada. Oh, lepas tu Ustazah, sebenarnya saya memang tak pakai apa-apa. Gincu ke, ini ke, saya tak pakai apa-apa. Bukan saya nak kata saya natural beauty ya. Bukan maksud saya tu. Saya tak pakai apa-apa. Tapi saya pakailah bedak. Saya pakai foundation, alas bedak untuk supaya yang warna natural. Lepas tu saya pakai bedak ke? Tak, saya tak suka pakai bedak sebab bedak membuatkan kulit saya kering. Itu saja yang saya pakai. Yang selebihnya adalah senyuman daripada hati. Macam itulah. Suami saya memang tak bagi pada saya. Suami saya memang tak bagi saya calik apa pun. Mak saya, ayah saya lagilah tak bagi daripada kecil. Hari saya kahwin, saya nikah dengan cik suami ni. Hari nikah kot. Hari nikah. Nak pakai inai pun mak saya tak bagi. Nak pakai gincu pun mak saya tak bagi. Padahal, keluarga saya bila nikah, kami tak dibenarkan keluar dari rumah. Saya akan berada dalam bilik pengantin. Dan saya hanya boleh keluar luar bilik sebab dalam rumah hanya wanita saja dibenarkan masuk. Itu cara keluarga saya bila pernikahan. Pernikahan, majlis nikah buat di rumah. Alhamdulillah rumah tu agak besar, agak luas. Bila hari nikah, tempat makan lelaki asing, tempat makan perempuan asing. Pengantin perempuan tidak dibenarkan keluar dari rumah nak jumpa tetamu-tetamu ramai kat luar tu. Tak dibenarkan. Kami hanya duduk di dalam rumah, jumpa tetamu perempuan. Masuk rumah, tetamu perempuan je dibenarkan. Tetamu lelaki tak dibenarkan. Saya pakailah bedak sikit kan, nak bagi. Dan nak kahwin dengan cik suami kan. Jadi, saya pakai, hari kahwin tu pakai bedak. Lepas tu saya pun pakai gincu sikit. Mak saya pun tengok. Bibir tu apa bibir tu? Pakailah mak, umi, mak pakai gincu. Lap. Macam tu. Maksudnya, mak bagilah juga pakailah bedak-bedak tu. Tapi keluarga saya memang begitulah caranya dididik. Mak saya kata nanti orang perempuan pun tengok nak apa, biar nak pakai gincu. Sebab saya tengok mak saya pun berhias untuk ayah. Mak saya pun ada set gincu apa semua tu, tapi mak saya berhias untuk ayah saya. Jadi mak saya kata tunggulah orang balik apa semua, nak berhias, nak apa, nak cantik-cantik dengan suami. Macam itulah. Jadi Encik, begitulah saya cuba jaga diri saya supaya tidak. Tapi saya suka senyum tu, Encik jealous sikit lah. Sebab saya senyum, saya tak kontrol. Saya senyum je pada semua orang. Betul kan? Betul. Saya senyum pada orang lelaki, Encik rasa cemburu.